Kamera filem kenapa cermin lama dikaitkan dengan mitos seram? Pernah tak, bila tengok cermin lama, tiba-tiba rasa macam ada sesuatu berdiri di belakang kita? Kenapa setiap filem horor suka guna cermin lama sebagai punca gangguan? Hari ini, kita bongkar kenapa cermin lama selalu dikaitkan dengan mitos seram, roh, dan alam gaib. Bahagian 1, Sejarah mitos cermin. Sejak zaman dulu, banyak budaya percaya cermin bukan sekadar pantulan, tapi pintu antara dunia manusia dan dunia roh. Orang Rom purba percaya kalau cermin pecah, roh jahat boleh keluar. Dalam budaya Cina lama pula, cermin dianggap boleh memerangkap semangat seseorang. Sebab itu, bila ada kematian, ada keluarga yang tutup semua cermin, takut roh si mati tersangkut dalam pantulan. Bahagian 2, kenapa cermin lama lebih seram? Cermin lama biasanya ada lapisan perak di belakangnya. Bila dah tua,